Pernah tak terfikir macam mana sebuah negara yang sedang pesat membangun, tiba-tiba bercita-cita nak buat sesuatu yang hampir mustahil? Bukan setakat bina bangunan tau, tapi untuk ukir nama dekat langit, biar satu dunia nampak. Inilah dia kisah menara berkembar Petronas, satu epik kejuruteraan penuh dengan cita-cita besar dan persaingan sengit yang hampir gagal di setiap langkah. Di sebalik gahnya projek ni, sebenarnya ada satu pertaruhan yang sangat besar. Ini bukan cerita pasal duit atau konkret semata-mata, tapi pasal maruah negara. Setiap mata di dunia tengah perhati. Jadi apa-apa kesilapan, tak kiralah sekecil mana pun, boleh tukarkan impian ni jadi satu mimpi nengari yang akan menghantui Malaysia sampai bila-bila. Tekanannya memang luar biasa. Okey, jom kita patah balik ke awal tahun 90-an. Waktu tu Malaysia tengah naik antara harimau ekonomi Asia. Perdana Menteri masa tu, Dr. Mahathir Mohamad, ada satu vision yang sangat jelas. Dia nak satu simbol, satu penanda aras yang tak boleh sesiapa pun pertikaikan, yang akan letakkan nama Malaysia betul-betul atas peta dunia. Dan bagi beliau, sesuatu yang menakjubkan tu mestilah sebuah pencakar langit. Tapi cita-citanya lagi tinggi dari tu. Dia bukan nak bangunan tinggi biasa-biasa. Dia nak bangunan yang paling tinggi di dunia. Nak rampas tahta yang Menara Sears kat Amerika dah pegang dekat 20 tahun. Memang satu cabaran yang sangat berani. Tapi kan, cabaran pertama bukan pasal kejuruteraan, tapi lebih kepada idea. Macam mana nak gabungkan seni bina tradisional Malaysia yang biasanya rendah dan penuh seni dengan sebuah gergasi moden yang dibuat dari keluli dan kaca. Ia macam cuba nak campurkan minyak dengan air. Arkitek terkenal dunia, Cesar Pelli, pun pening kepala nak cari reka bentuk yang boleh puaskan kedua-dua kehendak ni. Dan kat sinilah munculnya plot twist pertama dalam cerita ni. Lepas berbulan-bulan buntu tak ada jalan, tiba-tiba penyelesaian datang dari orang yang tak disangka-sangka. Dr. Mahathir sendiri ambil pensel, dia lakarkan bentuk bintang pecah 8 yang diilhamkan dari corak geometri Islam dan tanya, macam mana dengan yang ini? Satu lakaran ringkas, tapi itulah yang memecahkan kebuntuan dan jadi asas kepada reka bentuk ikonik yang kita semua kenal hari ini. Okey, reka bentuk dah lulus. Jentera-jentera berat pun mula masuk tapak bina. Semua orang bersemangat. Tapi apa yang mereka tak tahu, musuh paling besar mereka bukan dekat atas langit, tapi tersembunyi jauh di bawah tanah, tengah tunggu masa nak ranapkan impian mereka. Sebelum nak tuang walau setitik konkret pun, memang kena buat ujian tanah dulu. Itu prosedur biasa. Jadi, ahli geologi pun mulalah gerudi tanah. Jangka nak jumpa batuan dasar yang keras dan kukuh. Tapi, makin dalam mereka gerudi, muka masing-masing makin pucat. Terus projek kena berhenti serta-merta. Ada sesuatu yang sangat-sangat tak kena. Hasil ujian tu memang satu mimpi ngeri. Rupa-rupanya, tapak menara yang dicadangkan tu betul-betul terletak di pinggir tebing curam bawah tanah. Sebelah tapak tu memang tanah keras, tapi sebelah lagi, batu kapur rebut yang lembut macam keju. Kalau mereka teruskan bina kat situ, salah satu menara akan mula tenggelam perlahan-lahan dan akhirnya semua akan runtuh. Projek Mega ni betul-betul diambang kegagalan total. Okey, yang ni memang penyelesaian yang genius. Juruterutama Charlie Thornton buat satu keputusan yang macam tak masuk akal. Daripada cuba bina atas saki-baki tanah keras yang ada, dicadangkan apa kata kita alihkan terus keseluruhan tapak ke atas tanah yang lembut tu. Kenapa pula? Sebab dengan cara tu dia boleh paku kedua-dua menara jauh ke dalam bumi dengan cerucuk konkret sedalam 120 meter. Asas bangunan paling dalam pernah dibuat masa tu. Lepas tu, satukan semuanya dengan lapisan konkret tebal untuk cipta batu dasar buatan sendiri. Memang gila? Tapi, ia menjadi. Masalah bawah tanah dah selesai. Sekarang masalah bahan binaan pula. Untuk tampung berat menara ni, mereka perlukan satu jenis konkret yang tak pernah wujud pun lagi. Konkret yang boleh tahan tekanan setinggi 20,000 paun setiap inci persegi. Nak bagi gambaran, ia macam letak 8 buah kereta atas sekeping stem. Formula konkret biasa memang takkan boleh buat. Jadi, satu pasukan dihantar ke Chicago bawa sampel bahan dari Malaysia untuk cipta formula baru ni. Tapi, tak lama lepas tu, berita buruk sampai. Ujian pertama, gagal. Konkret yang dibuat guna bahan mentah dari sini, retak bila diuji. Harapan macam dah nak hancur. Para jurutera terpaksa kerja siang malam, ubah suai formula tu, tambah macam-macam bahan. Sampailah akhirnya mereka berjaya. Ingatkan drama konkret dah habis? Belum lagi. Masa pembinaan tengah laju berjalan, satu ujian rutin pada sampel konkret dari tingkat yang dah siap tunjuk keputusan yang menakutkan. Ada satu kumpulan konkret rosak dah pun digunakan. Terus pembinaan kena berhenti. Dengan berat hati, mereka terpaksa robohkan balik satu tingkat yang dah siap tu. Memang satu langkah ke belakang yang bazir masa dan duit, tapi kualiti tak boleh ada kompromi.
Menara tu pun makin lama makin tinggi. Tingkat demi tingkat. Tapi, lagi tinggi mereka naik, lagi sikit ruang untuk buat silap. Dan kalau ada silap sikit je kat atas tu, semua orang kat bawah boleh nampak. Satu pagi, kru juruukur dekat Menara 1 buat satu penemuan yang buat jantung semua orang macam nak berhenti. Dekat tingkat 72, menara tu dah tak tegak. Ia condong sebanyak 25mm, lebih kurang selebar ibu jari. Dengar macam sikit kan? Tapi kalau dibiarkan, sengit sikit ni boleh jadi beberapa meter kat puncaknya nanti. Satu kecacatan yang bukan saja memalukan, tapi juga berbahaya. Nak robohkan tingkat yang sengit tu memang tak mungkin. Jadi, mereka terpaksa buat sesuatu yang sangat-sangat susah. Betulkan sengit tu sikit-sikit. Selama 16 tingkat yang seterusnya, juruukur akan bagi arahan untuk anjakkan bangunan tu sebanyak 2mm setiap kali, balik ke arah garisan tegak yang betul. Ini kerja yang perlukan ketempatan yang melampau dan semua ni dibuat senyap-senyap. Sambil pasukan Menara 2 pula makin laju mengejar dari belakang. Macam tak cukup lagi semua masalah tu, tibalah masanya untuk cabaran yang paling dramatik. Angkat jejantas langit. Cuba bayangkan, nak angkat sebuah jambatan seberat 400 tan naik ke atas. Sepatutnya kerja ni ambil masa beberapa jam je. Tapi cuaca Kuala Lumpur ada rancangan lain. Ribut petir datang melanda, terus bekalan kuasa terpadam. Lepas sistem hidup balik, petir sambar lagi sekali. Kali ni lita kawalan pula terbakar. Selama 36 jam yang penuh debaran, jejantas tu tergantuk macam tu je kat udara. Sebelum akhirnya, selamat sampai ke tempatnya. Bila semua masalah teknikal dah berjaya diatasi, tinggal satu lagi perlumbaan terakhir. Kali ini bukan lawan dengan alam atau fizik, tapi lawan sesama sendiri. Dua pasukan, satu untuk setiap menara, diketuai oleh dua pengurus projek yang berbeza. Sekarang ni mereka berlumba untuk gelaran siapa yang akan sampai ke puncak dulu. Pasukan Menara 1 yang diketuai oleh Bob Pratt dari awal lagi memang sentiasa di depan. Rancangan rasminya, kedua-dua menara akan naikkan puncak keluli mereka serentak dalam satu majlis besar-besaran. Tapi, John Dunford, ketua pasukan Menara 2 yang selalu ketinggalan, dia ada rancangan lain. Dia nampak satu peluang untuk cipta sejarah. Inilah dia kemuncak persaringan mereka. Waktu tengah malam buta masa pasukan Menara 1 tengah sedap tidur, pasukan Dunford lancarkan operasi rahsia mereka. Senyap-senyap, mereka mula angkat puncak menara mereka. Perlahan-lahan ia naik melepasi tingkat teratas dan pada saat itu, Menara 2 secara tak rasminya dah pun mengatasi ketinggian Menara Sears. Dan bahagian paling best dalam cerita ni ialah macam mana Bob Pratt dapat tahu pasal ni. Bukan dari panggilan rasmi, tapi dari satu mesej peti suara yang John Dunford tinggalkan pukul 3 pagi. Satu mesej ringkas, tapi penuh dengan nada kemenangan, beritahu pesaing dia yang perlumbaan dah tamat dan mereka dah menang. Walaupun dengan macam-macam drama dan cabaran yang hampir mustahil, tanah yang menipu, konkrit yang gagal, bangunan yang sengit dan persaingan sengit, projek ini berjaya juga disiapkan. Tepat pada masanya dan ikut bajet. Malaysia telah buktikan yang ia mampu buat apa yang ramai orang fikir tak mungkin boleh dibuat. Kata-kata arkiteknya, Cesar Pelli, merumuskan segalanya dengan baik. Macam mana Menara Eiffel jadi simbol kebangkitan industri Perancis, macam tu jugalah Menara Petronas mencapai impian Perdana Menteri. Ia bukan lagi sekadar bangunan, tapi dah jadi satu lambang kebanggaan, satu ikon yang mengubah terus wajah Kuala Lumpur dan cara dunia pandang Malaysia. Kisah Menara Petronas ni seolah-olah membuktikan jawapan dia? Ya, boleh. Kadang-kadang, apa yang kita perlukan cumalah satu lonjakan keyakinan. Satu projek yang penuh dengan cita-cita dan keberanian yang sanggup lawan semua rintangan untuk tunjukkan pada dunia dan pada diri kita sendiri apa yang kita mampu capai. Ia adalah bukti bahawa dari sebuah lakaran ringkas, satu impian gergasi boleh jadi kenyataan.